Apapun selamat datang ke Kali Mondial Yaman 2026. Tepuk Pak Stima menetap menang untuk ya Kak Tuan. Nanti QR okey. Mohon berada untuk persiaran di lokasi Senja City Convention Center. Syarah menyaksikan penanjuran kali ke-7. Oi! 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 Mantap! Kalau tak kan? Ha. Sebelah biru, sebelah kuning. Ai? Budak-budak ni jalan tu. Bang, letak sebelah biru, sebelah kuning. Woi, dah boleh. Ada cakap gila. Mana PG1? Ha? PG1. Dia tak bawa kan? PG1 tak bawa. Nanti dia letakkan depan. Oh, ini GTV. Ringan. Ha? Raya dia ringan. Skor dia ringan. 2 jari. Aku datang dengan bini aku. Tak mana pergi dia. Dia tadi saya perasan dia lah, bang. Ya. Dia tanya. Perasan saya. Mantap. Kena. Waiter from Thailand, Malaysia, Singapore. Kita satu komuniti di bawah 1 minit yang sama, iaitu Yama. Baru buat. Baru buat. Last minute dah. Hari ni nak sampai, besok tu buat. Wah, dia dah. Oh. Kau pakai stand macam ni. Smart. Kau buat sendiri apa ni? Macam ni lah. Pakai kain batik. Kain ke? Kain batik lah. Kain batik lah. Jadi tak clear. Kalau clear, dia cantik lah. Saja nak bagi orang pegang. Nak tunjuk benda tu, kain ori. Kalau setengah orang ada, yang stiker. Dipersilakan oleh Tuan. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite all the VIPs to put their palm on the screen with a count 5, 4, 3, 2, 1. Tekong di sana dan kita akan mulakan pengiraan peserta daripada pukul 11 pagi hingga pukul 1.30 petang. Dan akhirnya pada 1.30 petang acara untuk kita menyerahkan moga-moga ramai peserta-peserta yang menyertai tekong tersebut. Dan berita baik, tahniah, terima kasih kepada Yamaha. Okey, yang mana kalau biasa event ni sampai 9 malam, betul tak? Betul tak kan? Kalau tak tengok pukul berapa sampai habis berapa? 11 malam. Saja. Okey, 9 malam. Tapi Yamaha menitik beratkan keselamatan tuan-tuan dan puan-puan, keceriaan dan juga orang kata dan bagi memastikan
dalam tu macam-macam hadiah ada. Macam-macam. Tak boleh menang. Kat situ pun ada. Kita ada simulator, tuan-tuan. Main dekat kursi simulator tu, nanti kereta tu akan bergerak mengikut arahan. Tapi nampak gaya semua 60 km sejam. Kita juga ada electronic circuit yang mana pada hari ini kita akan menampilkan. Baru kita tahu, mungkin ramai yang baru tahu bahawa yang mana bukan sekadar sukan pemotoran. Ya, kita akan menyaksikan sebentar lagi antara sukan-sukan yang juga disokong kuat oleh Yamaha yang bakal kita saksikan sebentar lagi. Apakah sukannya? Kita saksikan sebentar lagi. Baik. Tapi banyak aku naik 07 ni aku tak payah pakai baju. Macam pun lah. Jom lepas jadi ni. Ada apa-apa kau ada apa? Putrajaya. Kalau ikut Putrajaya tahun lepas buat larian, betul? Ada yang join tak? Patut saya dapat kurus dulu. Buat sekali je dah kata. Sependek, macam pergi Kedaga, paling kecil pergi Kedaga boleh lah sebab dia pakai satu seat. Tapi dia pakai 3 layer juga. Kalau yang ni macam nak pakai ride jauh ke perjalanan jauh konvoi apa semua dia lagi tahan sangat. Dia pasal saya dia penuh ada lubang angin, lepas tu dia pakai double seat. Ada satu tempat tempat satu lagi. Satu lagi kita pakai mana Joshua? Dia tebal lah. Ya. Oh tebal. Dekat mana? Lepas tu kain dalam kita pakai kain licin, belakang ada 2 lubang angin. So, Kalau lipat tu dia boleh jadi kecil. oh, kalau yang ni biasa kita akan bagi dalam beg tau, dalam beg dia. So dia boleh lipat kecilkan lagi. Ada jual program. Biasa kita akan bagi sekali dengan dia punya beg. Maksudnya dia kena bagi. Kalau macam abang beli, abang dapat baju seluar dengan beg dia dekat waterproof. So bila abang dapat Okey. Kita kenal lah dengan rakan-rakan kita Wih, jarang program Jam Blue boleh duduk macam ni sejuk. Tahun ni Yamaha membawakan program yang cukup hebat, ADC di dalam indoor. Kawasan sejuk. Sejuk tak sejuk? Kalau ni boleh sambung. Nama siapa sayang? Emma. Kak Emma. Kak Emma dari mana? Dari Sungai Petani, Kedah. Orang Kedah, come on! Wow.